Semalam saya dengar podcast daripada Tuan Azril Muhammad Amin pasal undang-undang baru Israel terhadap tawanan Palestin. Dan saya rasa ramai rakyat Malaysia belum nampak betapa bahayanya benda ini. Undang-undang ini dipanggil Death Penalty for Terrorist Law. Masalahnya, istilah pengganas digunakan sangat luas sampai majoritinya menyasarkan rakyat Palestin, terutama selepas peristiwa 7 Oktober. Dan ini bahagian yang paling menakutkan. Dulu hakim boleh jatuhkan hukuman mati, tetapi selepas pindaan terbaru dibuat pada 30 Mac 2026, hakim mesti jatuhkan hukuman mati. May sentence ditukar menjadi shall sentence. Nampak macam tukar satu perkataan saja, tapi sebenarnya ia tukar nasib ribuan tahanan Palestin yang sekarang ini ada dalam lebih kurang 10,000 orang, termasuk kanak-kanak dan wanita. Dan yang lagi gila, rakyat Palestin dibicarakan di mahkamah tentera walaupun mereka ini adalah orang awam. Kadar sabitan pula mencecah 96%. Maksudnya apabila mereka ini ditangkap, hampir mustahil untuk bebas. Dan selepas hukuman dijatuhkan, tempoh pelaksanaan cuma 90 hari. Tiada rayuan, tiada mitigasi, tiada semakan lanjut. Dan undang-undang ini pula hanya dikenakan kepada rakyat Palestin. Kalau orang Palestin bunuh peneroka haram Israel, mereka akan dihukum mati. Tapi kalau peneroka haram Israel yang membunuh orang Palestin, sistem yang sama tak digunakan. Sebab itu saya nak kita faham, ini bukan lagi isu keselamatan. Ini usaha menghalalkan pembunuhan sistematik dan mempercepatkan pembersihan etnik Palestin atas nama undang-undang. Dan tak perlu guna IOF sebab dah ambil yang kos yang sangat besar.